Assalamualaikum dan selamat sejahtera sahabat semua. Maaf, ramai yang call dan WhatsApp saya dan saya tak sempatlah untuk respon. Jadi saudara, update yang terkini berkaitan dengan kes Abah Aspirasi. Jadi dia dibenarkanlah untuk balik rehat di rumah, so dia tak kena tahan wad. Jadi laporan perubatan juga telah diserahkan kepada pihak PDRM, di mana pegawai penyiasat memaklumkan bahawa mereka yang terlibat ini sedang dikesan untuk diambil keterangan. Kejadian seperti ini amatlah tidak bermoral dan memberikan contoh yang negatif kepada masyarakat. Di mana Abah Aspirasi ini, untuk pengetahuan saudara, telah pun berusia 48 tahun. Yang mana dia dipukul oleh sekumpulan anak-anak muda. Saudara dan saudari, bagi memudahkan kerja PDRM untuk mengesan mereka yang terlibat, saya sertakan gambar-gambar mereka yang terlibat untuk rujukan pihak PDRM dan rakan semua supaya mereka ini tidak sempat untuk melarikan diri. Jadi saudara, gambar yang pertama adalah seorang ejen hartanah di Lembah Kelang bernama Maya yang menjadi tukang merakam video dan juga memprovok. Dan yang keduanya adalah suami kepada Maya, iaitu Sri Aka, seorang pempengaruh media sosial. Gambar yang ketiganya adalah pemuda DAP, iaitu Amirul Syakif atau lebih dikenali sebagai Myong, yang memukul kepala Abah Aspirasi dengan sesuatu objek lah. Dan gambar yang seterusnya adalah staf Hospital Ampang yang juga pemuda DAP menggunakan nama samaran Sunan Badai yang menendang dan memukul kepala Abah Aspirasi. Dan yang terakhirnya, isteri kepada Myong inilah. Jadi rakyat Malaysia mengharapkan siasatan dijalankan dengan telus dan adil, di mana selain Abah Aspirasi, seorang pengawal keselamatan juga tercedera dan hondok pengawal juga dimusnahkan. Saya rasa itu sahaja update yang terkini. Mohon saudara semua untuk sebarkan video ini.